Hello, Abang. Bagus, Abang. Keputusan yang Abang ambil ni adalah keputusan yang terbaik untuk keluarga Abang. Assalamualaikum. Long. Waalaikumsalam. Ya. Apa dibuat hujan-hujan ni, Long? Tengok bot lah justru. Allahu Akbar, memancing tengok bot ada bagai semuanya. Sihat, Long? Sihat, alhamdulillah. Alang-alang jumpa kau kat sini, Long. Baru aku terfikir lah, Long. Orang kampung, Apa dia? mereka banyak cakap pasal anak kau, Long. Anak kau perempuan tu lah. Lia katanya. Okey. Okey lah, nanti kita set, okey? Ayah! Masuk! Okey lah, nanti kau tunggu balik. Kita payah. Alia! Siang, malam, tengok TV. Tahu kan periksa nak dekat? Ish! Itulah dia. Boleh cakap berkerut. Berkerut. Dah ke mana tu? Abah tak payahlah baca WhatsApp Alia. Abang, Abang tak boleh macam ni, Abang. Abang tak boleh tahu tanggung lagi. Abang tenung apa tu? Tengok anak kita ni lah. Tunggu tak balik-balik. Dah senja dah ni. Biasalah bang. Budak-budak kan. Kejap lagi dia balik lah tu. Tak apalah. Kita solat jemaah dulu bang. Apalah nak jadi dengan anak awak ni. Allahu Akbar. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Abang, kenapa sujud lama sangat abang? Abang! Ya Allah! Abang! Abang, bangunlah abang! Ya Allah! Abang! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah-dahlah tu Alia. Kalau nak cakap sedih, Mak pun sedih juga. Mestilah Alia sedih, Mak. Alia tak sempat minta ampun dengan Abah. Mak yakin Abah kamu mesti maafkan kamu. Dan kita kena redha dengan ketentuan ilahi. Hello? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Jah, Adam ni. Adam? Adam mana ya? Saya kenalan arwah. Takziah ya, Kak Jah? Oh, ya ke? Terima kasih banyaklah atas ucapannya. Apa berkaitan Adam dengan arwah ya? Macam ni, Kak Jah. Saya ada nak sampaikan amanah peninggalan arwah kepada Kak Jah dan anak. Oh, ya ke? Peninggalan daripada arwah? Ya, betul tu. Jadi boleh tak Kak Jah dan anak hadir ke pejabat saya segera? Baiklah, kalau macam tu insya-Allah nanti akak maklumkan awak lah. Baik, Kak. Nanti maklumkan balik ya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Jah, sebenarnya lama juga saya cuba untuk yakinkan arwah untuk ambil hibah dan juga wasiat ni. Tapi saya bersyukurlah akhirnya arwah terima cadangan saya tu. Alhamdulillah. Itulah akak pun terima kasih banyaklah pada Adam sebab berusaha untuk meyakinkan arwah suami akak. Akak lega arwah suami akak dengar pesanan Adam. Ya, Kak Jah. Kita tak sangka kan arwah boleh meninggal dalam keadaan mengejut macam tu. Ni, Alia. Arwah dia tinggalkan surat untuk Alia ni.
Abah, anak yang Abah selalu tegur, yang selalu mendengus bila Abah bersuara. Abah tahu, Abah bukan ayah yang paling lembut. Cara Abah keras, kadang buat hati anak Abah terluka. Tapi dunia nanti lebih keras dari Abah. Abah garang bukan sebab Abah benci. Abah garang sebab Abah nak kau kuat. Abah nak kau berdiri sendiri. Abah nak kau tak kalah dengan hidup. Masa Abah baca apa yang kau luar, Abah sedih. Tapi Abah tak marah. Abah cuma rasa mungkin Abah tak pandai tunjuk sayang. Jadi, Abah buat keputusan. Bila satu hari nanti Abah dah tak ada, biarlah sesuatu yang tinggal bukan garang Abah, tapi perlindungan Abah. Abah dah sediakan hibah untuk kamu dan mak kamu. Walau Abah tak pandai berkata-kata, sayang Abah pada kamu semua tak pernah kurang. Takkan ku biar kau menghilang, takkan ku ulang kata yang menyakitkan, yang kini